Satu lagi unik ni tempat ni. Duduk je sini dan sebenarnya dia berpusing ni. Tengok okey, perhatikan kat sini. Nanti dia akan pergi dekat sini Perhatikan kat sini. Nanti dia akan pergi dekat dia akan pergi dekat apa tu? Kat gunung tu. Museum Padi Negeri Kedah. Dah sampai dekat Museum Padi Negeri Kedah. Ini bahagian luar dia dan ini adalah bangunan yang ada. Kena naik tangga dulu. Tangga. Dekat sini ada ni. Ada petani ni. Petani yang sedang tak ada lembu belakang dia. Kerbau, lembu pula. Dan kita ada boy kat sini. Boy say hi. Boy cakap hi. Hi, boy. Hi. Itu masalah. Okay, ni waktu dia. Waktu 9 pagi hingga 4.30 petang, Sabtu hingga Khamis, hari Jumaat. Ada waktu rehat 12 hingga 2.30 petang. Ini agak tiket dah. Kiran Timbul Asuk-asuk Pertanian. Apa namanya? Replika padi kat sini, beras. Okey, itu nama dia. Jom. Kat sini juga ada, kat dinding-dinding ni ada legenda Wat Empuk dan Wan Maidini. Ada kisah-kisah sejarah. Panjang sejarah ni. Boleh baca laju sikit. Okey, jom. Kat setiap tiang ni dia ada dia punya ni lah, ada dia punya kisah-kisah dia. Ni semua ada Kedah. Kisah-kisah pasal padi kat sini. Rajin baca. Bagus kat sini. Banyak kat sini. Okey, jom next. Ada kolaj pertanian Pramerdeka. Kolaj ini menggambarkan sejarah silam kehidupan para petani yang sedang melakukan kerja-kerja pertanian. Pembajakan kerbau, menyedut tanah, menyisir, menahan, menuai, menumbuk dan mengisap padi. Ni, awak tengok wah. Ni orang dulu wah. Tengok tu, guna kerbau. Lepas tu cabut padi pakai tangan je. Kemudian nampak tu dia proses padi kat situ. Kat sana. Lepas tu dia ketuk nak bagi keluar padi, keluar beras. Lepas tu semua proses-proses tau. Ni alat-alat dulu ni nampak dipijak-pijak ketampi ke apa dah nama dia. Abang pun tak tahu. Mengisar padi. Ini budak padi. Ini budak padi. Kita tengok apa dia dalam ni. Tempat ni agak menarik sebenarnya. Rupanya bawa takut. Jom apa teman? Tak, atas dia terang. Jom cepat. Tak ada apa-apa kat sini. Ada, atas ada. Mari kita tengok. Bush, itu cantik. Tak, ni tak real pun. Dia tak real pun. Dekat atas ni ada pemandangan penuh. Ada kapal terbang. Kapal terbang. Kapal terbang pun ada lah. Nampaknya. Oh, cantik. Pemandangan kat atas ni memang cantik. Macam kita tengah tengok orang bertani. Kat sini ada macam betul-betul kan? Betul tak? Ya, asli tu. Hafiz tengok orang dulu bertani, Fiz. Kat situ ada pasar.
Lukis. Oh, ada kenduri kahwin ke? Kenduri pun ada. Ni kalau kita dekat ni kita akan nampak gunung ni kalau kita nak sampai kat sini. Ya. Masjid mana masjid? Oh, kat sini masjid. Ini menggambarkan tempat yang sebenar sebenarnya. Tempat tu. Kat hujung-hujung tu ada bangunan-bangunan Kedah punya ni. Ada gunung. Okay, menarik tempat ni. Dia buat 360. Semua tempat tu ada pemandangan. Okay, kita kat sana ada apa? Ada apa kat sini? Kayum. Oh, ada taman lah. Kita tengah pusing. Kita pusing kan, Bapa? Oh, cantik. Ada gazebo kat situ. Gazebo. Ada pondok. Pondok pun ada. Mana pondok? Oh, tu ada taman permainan lah. Ada orang pandang saya di sini. Mana raksasa? Tak nampak pun raksasa. No, apa? Raksasa? Mana ada raksasa? Tu. Orang tu. Oh, orang besar. Orang besar tu ajar raksasa. Dah. Tak tahu yang ada raksasa tak? Tu nampak tu kat sana tu ada pembakaran Mana? padi. Nampak tu? Asap-asap tu. Bukan pukul. Asap-asap tu. Kot pisang pun ada lah kat sini. Pisang. Ada kelapa. Kelapa pun ada. Ni nak buat apa? Mana kucing? Kita pergi sana pula. Jom. Jom pergi tempat lain. Jom. Di sini ada. Bukan tempat pemprosesan padi. Tempat pemprosesan padi. Betul kat sini. Kilang dia. Dan ni adalah padi pin. Ada pelangi. Oh, ada kereta tu lah. Kereta Wira ke? Ada pelangi berdiri. Pelangi. Dekat sini ada pemandangan cantik sawah padi. Kita boleh berdiri. Ada pelangi kat sini. Cantiklah tempat ni. Memang sesuai lah pergi. Dia ada rumah lama. Tengok rumah lama kat situ. Ada rumah lama. Bawah ada orang besar lah. Ada orang besar kat situ. Motor RNZ pun ada. Uish. Patutnya RNZ ni bawa dekat Kedah ni. Ada motor RNZ. Ni orang padi. Orang padi. Lepas tu kat situ adalah bangunan-bangunan. Kat situ ada pasar. Ni yang tadi lah. Dah pusing dah 360. Ke ujung sana ada sekolah. Ada masjid lagi. Satu lagi unik ni tempat ni. Duduk je sini. Dan sebenarnya dia berpusing ni. Tengok Okay, perhatikan kat sini. Nanti dia akan pergi dekat sini Perhatikan kat sini. Nanti dia akan pergi dekat dia akan pergi dekat apa tu? Kat gunung tu. Tengok saya tak gerakkan handphone. Nampak tu. Dah semakin hampir. Nampak dia bergerak. Jadi anda hanya perlu duduk sahaja dekat sini untuk menikmati pemandangan. Nampak tu. Dia bergerak menghampiri. Sebabnya
kita kat sini dia bergerak ni. Nampak? Yang tiang ni pun bergerak. Satu lagi yang menarik atas ni. Boleh tengok ada padi dekat atas. Ini adalah grafik wawasan 2020. Karya ini dicipta khas bagi menggambarkan impian dan harapan rakyat Malaysia untuk mencapai serta menjayakan wawasan 2020 yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seluruh rakyat menyokong penuh aspirasi ini untuk membina masa depan yang cemerlang, gemilang, timilang wajah pimpinan negara itu diabadikan pada karya ini. Jom kita tengok. Ini adalah grafiknya. Ada nampak siapa-siapa yang kenal tak kat sini? Saya nampak Tuan M kat situ. Abah dengar tak? Tuan M. Abah. Ada Pak Lah pun ada. Ya. Pak Lah pun ada. Ni. Ini kepemimpin masa depan kita ni. InsyaAllah. Nampak siapa lagi ke yang kenal? Okey, tengok tu. Ni gambar padi tu. Okey, selesai. Jom next. Oh, ni rupanya kuih yang berasaskan beras. Ada yang perik. Ada kuih ni. Apa dah nama kuih apa ni? Kuih telinga ni, peneram sagon. Okey, ni kuih borotan. Okey, next. Ini adalah lukisan semburan serbuk permata. 5 buah karya lukisan bertemakan pertanian merupakan salah satu pendapatan utama negara. Selain pertanian, peta serta bendera negeri Indonesia turut menghiasi galeri ini. Apa yang menarik mengenai ini lukisan ini adalah dihasilkan oleh semburan serbuk permata. Kau tahu tak lukisan ni dia guna serbuk permata tau. Dia bukan lukis disembu. Ada negeri-negeri dan ada lukisan-lukisan yang dibuat melalui teknik semburan permata. Cantik lukisan ni. Negeri-negeri, dan ini adalah gambar yang dicetak. Nampak tak cantik tak? Akan dicetak lah, dilukis. Ini adalah belas Sabah. Okay, next. Jom. Ini adalah kedah dalam sindaran petang. Lukisan akrilik ini merupakan pemandangan kawasan pertanian Kedah terkenal sebagai dalam padi. Menunjukkan sebuah kampung di bawah sinaran cahaya matahari petang seperti menjadi isyarat bahawa waktu menanam sudah hampir tiba. Lukisan ini adalah hasil karya 42 orang artis yang melakukan lakaran secara spontan semasa menjalankan pendidikan berserta seni daripada tempatan. Okey, jom kita tengok. Okey, nampak tak ni? Dia punya sentuhan. Inilah. Kalau budak-budak ni pergi lari kat sini pula. Tak boleh masuk sini. Okey, nampak tak lukisan dia cantik? Lepas tu buat lampu dia warna malap macam tu. Dan ada lukisan gambaran Kedah pada waktu petang. Itu burung bangau. Masa musim padi nak menanam. Hampir tiba. Okey, jom next. Ni apa ni? Emping kerabu. Abang tak pernah makan pun. Abang pernah makan ke? Dah macam ni kan oat kan? Abang tak pernah makan. Tidak, kat bawah ada apa pula? Jom, cepat. Kat dekat bawah ni ada replika padi. Ada jenis-jenis padi lah. Jenis padi ada. Kemudian kita ada ni. Ada ni produk-produk dia. Kemudian ada orang yang menanam padi. So ada ni. Nampak tu. Oh, rupanya Malaysia menggunakan teknologi nuklear dalam membiak bakar padi. Kat atas ni ada keterangan-keterangan yang penting untuk dibaca. Ni teknologi nuklear tadi tu. Nampak tak ada gambar radiation kat sini. Okey, kemudian ada musim. Pesawah tradisional mula mengerjakan sawah mereka apabila tibanya musim hujan. Menjelang musim ini mereka sibuk menyiapkan peralatan bersawah di samping memastikan sawah mereka diterangi air secukupnya. Setelah setiap segala peralatan diperlukan, mereka turun beramai-ramai ke sawah masing-masing untuk melakukan kerja-kerja seperti membajak dan membersihkan petak-petak sawah untuk dijadikan tapak semayan. Penyediaan tapak-tapak semayan memerlukan penyertaan yang rapi
Tanahnya mestilah betul-betul lembut dan bersih daripada sebarang jenis tumbuhan air dalamnya. Bagi merata dan melecehkan permukaan tanah, badai akan digunakan. Badai ini kebiasaannya ada batang pokok pisang yang telah dibuang kulitnya dan kemudian akan ditarik dengan penyelesai kecil. Dengan keadaan tanah yang lembut akan mudah kerja mencabut semai kelak. Ni kerbau ni. Ada peralatan-peralatan nama. Ada cangkul, ada, saya pun tak tahulah nama dia apa. Tu batang pisang tadi dia ceritakan tadi. Tu batang pisang. Kat sini ada keterangan. Yang risau kalau tak tahu, kat sini ada keterangan dia. B ni tadi pembandai. Pembandai ni adalah digunakan untuk merata tapak semaian daripada batang pisang yang dicarikkan kulitnya. C tu apa? C tu adalah timba hayun. Digunakan untuk menimba air sungai atau terusan ke dalam petak sawah. Ini sebelum adanya teknologi yang terbaru lah. Kat sini banyak keterangan-keterangan yang menarik. Penyediaan tapak. Dia ada ni peralatan-peralatan. Ini ada dia punya, atau padi punya ni, jerami nama dia. Setiap daripada peralatan ni ada keterangan-keterangannya di sini. Kita boleh tengoklah. Barang-barang lama ni. Ni macam exhaust motor ni apa ni? Kita tengok. D adalah kok. Diletakkan di bawah tengkuk kerbau untuk menarik beban yang berat seperti tenggala. J ni apa? J adalah tenggala Cina. Sama jugalah, sangkut kat kerbau sini. Banyak peralatan-peralatan. Ni tak cocok kot. Nampak tu ada seni, ukiran seni. Ada ikan dekat situ. Ada juga ni. C ni sampai ke? C tu adalah palong. Alat untuk menarik ketul-ketul semaian dari tapak semaian ke tengah sawah. Ni bukan sampai, ni adalah tempat untuk mengangkut. Ni nampak ni. Ni adalah tempat berteduh bagi petani dulu. Kita namakan dia adalah sebagai tak ada pula nama dia kat sini. Kawalan musuh. Ni tempat membaja ni semua dah. Rumput menyulam. Orang selayuk akan dipacak di tepi sawah bertujuan menangkap binatang seperti tikus dan burung. Ni. Lepas tu orang-orang kena, kita ada rumah burung hantu. Ada rumah burung hantu. Ni rumah burung hantu. Fungsi rumah burung hantu tu adalah untuk supaya burung hantu akan menjadikannya sarang. Kemudian burung hantu akan menangkap tikus pada waktu malam. Itu fungsi kepada rumah burung hantu. Kemudian kita ada ni, kita ada B ni, yang macam tin-tin kan. B ni mudah je. Tin halau burung. Pesawat akan menggoncang tali apabila terdapat burung yang cuba memakan padi. Kemudian kita ada, nampak tak tu, siput. Siput pun adalah teknologi yang digunakan. Siput juga ada teknologi yang digunakan untuk mengawal kerosakan pada padi. Ya ke? Siput ni yang buat ni? You tak tahu. Dia tak bagi penerangan tak pasal siput ni. Kemudian kita ada F. F ni nama dia adalah kucing bodoh. Sejenis perangkap tikus yang dipasang dengan menabur umpan seperti padi. Kayu di bahagian atas akan menghempak badan tikus. Ni perangkap tikus, nama dia kucing bodoh. Bagi yang berminati fakta ni memang seronok lah kat sini. Begini. Terlalu banyak sini peralatan-peralatan padi. Memang best kat sini. Kalau bagi siapa yang minati ataupun menghargai padi ni, saya nak baca semua pun saya pun dapat nak dah ni. Ni ada keterangan dia. Dekat sini dia punya peralatan-peralatan dia. Nampak tak ni? Nampak ni macam sampai ni. Sampai lah kan. Tapi mungkin digunakan masa air tengah banyak tu kot.
Ini pula adalah alat pengangkutan. Ada perahu, ada anak 4 roda, anak 2 roda, kita ke bawa anak, gerak tour. Semua ya. Ini gerak tour. Ini ada alat untuk kita memproses padi. Alat dia lah. Saya tak ada peralatan ni, macam biasa ada diterangkan dekat sini. Boleh baca. Boleh tengok papas. Okey, kita pergi sana pula. Di sini pun ada juga. Raga telur buaya. Oh, ni untuk tangkap ikan. Selain daripada kita tanam padi, kat sawah juga kita ada hasil yang lain, iaitu ikan. Ini adalah alat-alat peralatan untuk menangkap ikan dekat sawah padi. Ini tempat alat penyimpanan ni. Ni bakul-bakul ni. Bakul-bakul. Okey. Dekat sini ada sudut-sudut untuk mengambil gambar. Ada juga ikan. Dan dekat sini kita ada ni yang produk-produk keluaran lah. Mungkin anak jati Kedah punya beras ni. Kalau siapa-siapa yang nampak beras ni adalah, kemungkinan ni adalah hasil daripada bumi Kedah. Mungkin lah kot. Tu ada penimbang saya rasa. Penimbang. Tak ada kat sini. Bagi yang suka bergambar, dia ada sudut bergambar dekat sini. Apa tak ni? Cari kan. Bolehlah bergambar dekat sini. Ni ada sudut bergambar. Ada banyak sudut-sudut menarik. Ni pun ada orang mancing. Kita boleh pegang juga pancing kat sini. Dalam mata, dalam ni. Kalau haus boleh beli kat ni. Kerasa bini ada. Besar juga. Saya kat setiap tempat pun dia akan ada tempat fotografi. Dia ada ni, ada tempat kepala-kepala ni. Dan juga ada souvenir. Siapa-siapa nak beli souvenir boleh beli dekat sini. Kat sini ya. Pun ada juga nak bergambar dengan basikal-basikal. Okey, saya rasa settle dah ni. Untuk details boleh ke Museum Padi dekat Kedah ni. Memang menarik. Lagi-lagi yang dekat belah atas ni, saya sangat menggalakkan lah, sebab kita boleh nampak overview padi secara keseluruhannya. Okey, terima kasih. Bagi siapa yang menonton video ni, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Semoga lebih ramai lagi yang mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum.